Kak, bagi ucapan raya. Pangkat raya. Apa? Ucapan raya. Dah hilang dah semua. Siang hari jumpa Pak Yah, selamat hari raya. Kita nak order cake fry teman budak ni. Raya kedua. Raya kedua. Sebabnya dia tak balik raya. Okay, jom pilih menu. Okay, menu cake fry ni ada apa? Yang ni one of my betul-betul favourite cake fry honey butter. Chicken bumbu kan. Ni sedap. Ni hantu. Apa tu? Ha? Ni cake fry honey butter. Wings kan. Bawa drum wing. Lepas tu ni satu Nak ambil yang honey mustard kot. Chicken bumbu, ambil cheesy honey mustard kan. Harga berapa sekarang? 60 lebih. Bapak Mini dah, kita salam mini. kalau banyak kan Honey mustard ni kan. ya. Cheesy kan. Honey mustard cheesy mini ni. Dia spicy. Selama ni ambil spicy lah. Sebab salut dengan cheese. So kita ambil spicy biasa. Okay. And yang tadi apa apa dia? Honey butter, chicks ke apa? Ramen. Ni kan? Honey butter chicks. Cuba tak tadi? Ni. Honey butter cheese sama kan? Lebih kurang kan? Wing. Comel lah. Lighting comel. Honey butter wings. Honey ni eh? Lepas tu nak apa lagi? Biasalah flaming cake fry, cake dry noodles kan? Boleh. Ada spaghetti ramyeon. Okay. Mana ada tadi ni ya kan? Ni kan? Tapi ni selalu kan ada telur tu. Mana ada telur? Ada. Ni yang macam ni. Tapi dia dah tukar spaghetti pula. Mana ada telur? Tak ada lah selama ni. Ya. Ayo orang kiri. Okay. Allah Kak senyum. Setengah jam ni kita tak kena. Gigil lah kan. Baru ngam. Duduk on point ni. Mana saya dah ikut tu saya ingin pula. Rekod orang tengok Allah duduk angkat di sini. Kenapa dah tahu? Gagal. Tak balik raya lah. Jangan cakap ayat ni. Oh, dah cakap apa ni? Nanti mengalir air mata. Terima kasih. Pagi hari jumpa Pak Yah. Selamat Hari Raya. Oh,
bubuk. Mini bubuk. Okey, dengan ramen. Ini ramen. Mau makan. Try dulu. Try dulu. Ha? Sian budak tak raya. Kita teman dia. Bagi dia rasa dulu. Makanlah. Nak sini dulu. Makan ya. Boleh. Sedap. Okay. Ini memang as usual, memang paling sedap lah. Rasa nak rasa apa lagi? Rasa semua. Rasa lah semua. Untuk order. Okay. Ramen. Rasanya sebelum ni ada telur lah. Ada, kenapa macam tak ada? Dia selalu saya order yang ada telur. Ada dua, ada yang tak ada dengan ada yang ada. Okay. Dan last yang ni. Ha? Bagi rasa sikit-sikit tu. Okay. Wow, wow, cheese dia. So try. Kita makan. Ini pedas sikit. Saya tak berapa gemar sebab dia pedas. Saya kita ambil mustard lah. Ya. Yeah. Kadang ambil pedas lah. Sebab dia cheese, so kita ambil yang pedas. Okay, nice. Okay. Saya rasa sekali, 2 kali kita pernah order honey mustard. Saya dah pernah kan? Tak kan? Okay. Dah nak makan. Habis makan ni je yang habis. Ramen je habis. Yang ni tak habis lagi. Ni ada 4 betul. Ni 4 betul. Tu 4 betul tu. So total kita kena makan 2 je. Kita makan 2 je ayam. Selebihnya ramen. Tak habis. Ramen ni pun ada ayam kan? Ayam popcorn. Ni kita orang nak bungkus. Dah nak tolong beli tak? Boleh. Okey, buatkan kerja review untuk kita. Lepas tu saya order small dessert pula untuk cik berdua lepas makan ni. Boleh? Oh, akak ni nak belanja dessert lah. Okay, kita minta tolong cik berdua just buka je handphone masing-masing. Okey. Tekan Google, tekan Kefra KL Small. Buka wadidaw. Oh, dia tahu. Tisu. Masuk kamera lagi. Yang penting make up on order. Aduh, macam Dia masuk kamera tu kita lah ni jaga kan. Okay, Allah, penuh pula anak dia. Open Akak nama siapa? nama saya Kak Mimi. Okay, komen sedikit. Meh, saya tolong lah. Mana? Selalunya kan. Gitu. Oh, ni lah. Akak tolong gila.
komen sikit. Aku komen Kak Mimi Kak Mimi betul. Betul saya. Tengok. Bukan orang lain. Orang kat customer. Dinner lah. Apa ni? Dessert apa ni? Saya nak je small dessert sebelum balik. Okey. Dah. Okey. Ikan bari, ikan you. Very very thank you. Member saya tak betul. Kita dapat dessert daripada Kak Mimi. Pagi hari jumpa Pak Lah, jemput makan dan bismillah. Terima kasih. Saya dah pagi hari pergi Aceh. Banyak-banyak terima kasih. Dia jumpa lagi. Terima kasih. Saya pun nak makan dessert Kak Mimi bagi. Nak terus makan. Tak. Asalnya kita orang tak nak makan dessert. Rezeki ya. Betul? Saya nak order tapi macam fikir banyak sangat manis. So okey lah, ni just nice lah. Dah ni Dah suasana kat sini. Dah maghrib ni. Kak bagi ucapan raya. Pangkat raya. Apa? Ucapan raya. Dah hilang dah semua. Siang hari jumpa Pak Yah sama hari raya. Nama dia tak okey ke? Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Minta maaf pura-pura ya. Selamat Hari Raya. Baru kenal ni. Apa? Duduk on point tak? Okay, bye. Jumpa lagi. Selamat Raya. So guys, selamat Hari Raya yang mana menyambut Hari Raya tak kira di mana, di perantauan ataupun kampung halaman. Pergi makan kedai Pak Yah sampai Hari Raya. So ni outfit kita hari ni. Dia spontan tau. Okay, jom. Next kita nak pergi beli barang. Let's go. Nak pergi solat ke? Hantar cik ni pergi solat. Tengok dia nak surprise. Cepatlah. Punya lah excited tengok pintu ni. Oh. Pintu ni automatik. Kedai hari ni banyak tutup ah. Banyak gila, terutamanya yang Muslim lah. Ni pun tutup. Banyak tutup. Siti Khadijah tutup. Yang Muslim Muslim yang tutup. Ni tudung people. Tapi ramai yang pergi jalan mall. Makan kita pergi Kenangan kopi. Kita minta tolong member disebabkan dia memang cerdik. Kita minta tolong dia lah. Kita ni tak ada roti. Kena bayar lepas ni. Saya YouTube kita. Asyik baik berkawan dengan dia. Cerdik dah sikit. Buat email tiap ni pun saya suruh dia buatkan tau. Tengah tunggu ramai juga yang raya kat KL tau tahun ni.
dah bingung. Tak tahu kau tak kaya juga tak tahu. Dia pun dah ni bingung. Pisang ni. Kan, benda sebenarnya dah boleh dah. Jalan. Oh, kanan Baik, mana kita punya tadi? Selamat Hari Raya semua. Ucapan Hari Raya. Orang tunggulah. Orang tunggu kita orang famous sekali. Lambat lagi. Tapi doa-doakan lah Amin. Parking kereta pun dah sunyi guys. Tapi banyak lagi kereta. So guys, thank you for watching KRLCD channel. Jangan lupa like, comment and subscribe. Guys, tolong subscribe, okay? Like satu kali jika korang suka video-video yang kita thank you for support. Ada apa-apa ucapan? Jadi kita orang dah famous nanti macam ni yang buat gambar. Amin. Thank you tau. Yang mana bukan still lah, yang mana support KRLCD channel.